ni dengan penuh amanah dan sayang. Sampai bila pun kau akan tetap jadi adik aku sayang kau dunia akhirat, okay? Hi guys, welcome to our channel. So hari ni kita nak pergi tengok adik bongsu saya bernikah. Akhirnya setelah selalu banyak-banyak tahun duduk sekali, akhirnya adik bongsu akan mendirikan rumah tangga. Jadi kejap lagi kita tengok sama-sama lah perjalanan pernikahan antara Aan dan Syifa. Kita orang dah bergerak ke masjid. Macam tak percaya je weh, adik bongsu dah nak kahwin. So tak apalah, kejap lagi kita share macam mana perjalanan akad nikah itu, okay? Macam mana sayang, okey? Perasaan awak okey? Bukan awak yang nikah tau. Jangan nervous, okey? Bukan awak Jangan nervous. Macam awak pula. Perasaan nak nikah sekejap lagi? Bukan korang? Bukan korang? Bukan korang yang nikah? Bukan. Adik, endu. Okey Syifa, perasaan okey? Nervous? No. Okey. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin. Cantik sangat hari ni. Aku nikahkan akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau dengan tunangan engkau Nur Syifa binti Syaiful Mizwan yang telah berwakil wali adiknya kepada aku dengan mas kahwinnya sebanyak seutas rantai tangan emas tunai. Aku terima nikahnya Nur Syifa binti Syaiful Mizwan dengan mas kahwinnya seutas rantai tangan emas tunai. Video. Macam bye. Okay. Semua okay. Nak tidur. Selesai. Nah.